Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita pergi beli bubur. Okey, situ tempat solat lelaki. Nampak tu yang gambar lelaki tu perempuan punya beg. So kita nak pergi itu dulu, jadi kita sambung. Okay, kita baru je lepas solat, so kita nak pergi makan. Okay, korang nampak tak makan kat sana? Yang macam tempat ada pagar hijau tu, dalam dia ada food court yang besar, ada banyak makanan. Tengok tu, ada kipas macam kat Mekah, Madinah dah. Mekah dan Madinah dua-dua ada. Dia pasang lagu bahasa Arab. Ini bukan bahasa Arab ni. Kipas ni dia air tapi kita panjang keluar dengan kipas. So dia sejuk sangat. Okey, kita kalau dekat sini kita ada banyak sangat. Kita merata-rata. Okey. Korang tengok tu, ada garden, ada Trocadero, ada muzik, ada hotel, Abu Bakar Salim Stage. Okay. So, korang nak tengok tak? Ni. Tengok tu. Depan tu sebenarnya nanti dia akan keluar air pancut. Dia kena tunggu masa je. Lepas tu kan kalau korang ada botol macam botol plastik yang tak diguna, korang boleh masukkan ke mesin itu. Mesin tu akan bagi korang koin yang banyak. Korang boleh dapat voucher tapi random lah kedai apa. Tak tahu kedai apa. Okay. So, kita ke sini rasanya kita makan burger atau apa-apa je lah. Sebab kat sini banyak sangat makanan. Memang tu. Korang makan apa ni? Air dah tak ada. Kan. Tinggal batu je. Sedihnya. Baru je nak tunjuk view ada air kan korang. Tak apalah. Next time baru kita boleh tunjuk view air. Kering kontang. Kita mungkin boleh makan di atas. So, Nak makan apa? Nak burger apa je. Boleh. Domino's lah. Domino's. Tengok tu ada arca patung. Anjing. Okay guys, so kita dah dapatkan McD kita. Mari kita unboxing. Ya, unboxing. Okay, tengok tu. Mainan dia kat sini. Kita dapat kereta. Makan tak ada wifi? Sekejap. Makan. Okey, tunggu jap kita buka. Okey, kita baru je buka. Kita akan keluarkan. Dia ada kereta. Dia gelap sikit sebenarnya. Okey. So, kita boleh buat apa dengan kereta ni? Main dia semua. Ada stiker lah. Dia tulis nak sikit tau. Dia tulis enjin depan boleh buka Macam nak buka? Tak ada pun. Tengok. Sini. Dia ada macam ni. Nampak tak? Yang macam dia boleh buka sebenarnya ni. Sekejap saya nak. Okey, kita baru saja buka kita punya bonet depan. Tak tertutup. Sekejap. Okey, kita baru saja buka kereta kita punya bonet depan. Nampak tak? Dalam dia macam ada enjin. Yang kereta semua. Lepas habis makan kita akan buat something lagi. Okey guys, kita baru je lepas makan dan kita makan aiskrim, makan McDonald. So,
kita tengah explore. Kita nak explore pula tempat ni. Gelap. Sekejap. Okey. So, kita nak pergi situ. Nampak tu merah. Bola apa tu? Jom kita tengok sama-sama. Okey. So, tengok tu yang macam bola kristal dari ahli sihir. Tengok. Okey. So, kita akan pergi yang streetnya. Saya rasa Trocadero kot. Ha tu, nampak tak bola kristal ajaib di dunia? Macam biasa jambatan. Lepas tu ada Rolls. Dekat sini macam arcade. Tengok, dekat sini semua best. Okay, yang kita nantikan. Berikan tepukan gemuruh untuk bola kristal. Bola kristal. Dia matahari. Okey. Korang boleh main House of Light. Okey, bola kristal yang kita nantikan. Saya zoom out dulu so korang macam wow. Expression. Korang tahu tak sebenarnya kita ada dekat gila. Yang kalau saya zoom, kita berada dekat sini dah. Ni ada enjin tak tahu apa benda. Lepas tu macam-macam ada. Ada double me good. Apa tak? Lepas tu rasanya tak tahulah. Okey. Ada claw machine, ada tempat boxing tu. Saya rasa ada track larian. Tengok ada ni. Ada claw machine. Kipas angin sejuk sangat.